Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk hari ini kita akan belajar macam mana cara untuk mengendalikan equipment. Nama dia equipment ni liquid extraction. So equipment ni brand dia brand Armfield. Okey, first kali apa yang kita perlu buat sebelum kita run equipment ni, kita akan make sure first kali power supply lah. So ini dia punya main switch. Belakang ni dia punya power supply. So plug in kat sini, on. Okay. So ini dia punya control panel. Okay. So ini dia punya main switch. Ini main switch, green button ni. So bila kita on dia akan hijau lah. So kalau kita tengok kat sini, dekat equipment ni kita akan ada 3 tank lah. Biasa kita akan pakai satu saja, yang paling bawah ni sekali. Okey. Untuk tank bawah ni kita akan isi solvent. Solvent yang kita akan guna ialah trichloroethylene. Kemudian kita akan pakai propanic acid. Dia punya ratio 10 liter trichloroethylene dan 100 ml propanic acid. So kita masuk kat dalam ni lah. Buka kat sini, masuk kat dalam ni. So itu untuk solution preparation. Okay, kemudian kat belakang kita kena pastikan ada water lah. Ini water tank. Ini pula tank untuk extract. Bila kita dah run nanti, dia akan extract. So sample dia akan masuk kat sini lah. Okay, seterusnya kat sini kita ada kolom lah. So kolom ni, ini dia punya design kolom. So kolom ni nanti kita akan bagi dimension. Panjang dia berapa, diameter dia berapa untuk buat calculation. Alright. So bila kita dah prepare solution, kita dah make sure on power supply, dah ada water. Apa yang kita perlu buat, first kali kita akan on switch S3. On S3, kita adjust regulator kat sini, flow meter ni buat maksimum, fully open. So kalau ikutkan kat sini, water daripada belakang tangki tu dia akan masuk dekat kolom. Dia akan masuk kat kolom bawah ni. Nanti air ni akan penuh. Kita akan masukkan air sehinggalah top, sampai puncak dia. So biar dia penuh sampai atas. Baru sekejap lagi kita akan start eksperimen lah. So kat sini kita boleh tengok water tu dia akan memenuhi kolom. Okay. So kita tunggu sekejap. So bila dah penuh nanti, kita akan switch off. Kita akan switch off S3. Okay, ini kita switch off. Kita akan on S4. Okay, on S4 kita akan set regulator kat sini 200. Okay, set 200. So baca indikator ni dekat diameter paling besar. Okay, bila kita on S4, so nanti dia akan start inject solvent lah. So sekarang ni kita akan set timer. Kita dah start dah eksperimen. So kita akan biar run lebih kurang 5 ke 10 minit. Kemudian kita dah boleh ambil sampel. Okay, sampel ada 3 jenis sampel yang perlu kita collect. First kali kita akan collect untuk feed. Feed boleh ambil dekat valve sini. So nanti hose ni boleh keluarkan. Nanti buka valve ni, ambil beaker ataupun measuring cylinder, ambil 100 ml untuk buat titration lah nanti. Okay, itu sampel feed. Sampel yang kedua, selepas 10 minit nanti kita akan ambil bawah ni. Bawah kolom ni ada satu valve. Buka valve ni, letak beaker kat bawah. Nanti ambil sampel raffinate 100 ml. Okey, itu selepas 10 minit. Okey, selepas 10 minit juga ambil sampel yang extract. Extract biasanya dia akan ada dekat tank ni lah. Tank L1 ni. Buka valve ni, letak beaker kat bawah, nanti ambil 100 ml juga.
Okey, itu selepas 10 minit. So dia ada 3 sampel yang awak perlu ambil lah. Feed, raffinate dengan extract. So apa yang perlu buat untuk sampel tu, nanti buat titration lah. Nanti kita akan sambung untuk buat titration. Okey. So bila kita run tu dia akan equipment ni dia akan extract sendirilah. So extraction tu berlaku di dalam kolom. So dia akan extract, molekul akan pecah kat sini, nanti dia akan extract, dia masuk dalam tangki. Okey. So kalau selepas bila dah siap ambil sampel, apa yang perlu buat? Tutup lah, tutup switch, tutup valve regulator kat bawah ni, tutup power supply. Kemudian nanti bagi tahu person in charge makmal dah siap. So nanti kita akan proceed untuk shutdown procedure lah. Okey. So itu untuk ni, untuk eksperimen di alat. Okey, sekejap lagi kita akan proceed ke titration. Untuk titration, ini untuk eksperimen LLE tadi, liquid extraction, prosedur titrate. So untuk titration, kita akan ada 2 titration lah, menggunakan NaO 0.025 dan menggunakan NaO 0.1 mol. So dua mol hari ni kat sini kita pakai. Okey. Sampel yang kita dah ambil, feed, raffinate, kemudian extract tu, semua kita kena titrate. Kita akan ambil setiap sampel tu 10 ml bubuh dalam conical flask. Kemudian kita bubuh 3 drop phenolphthalein. Kemudian NaO kita bubuh dalam ni. Penuhkan. Contohnya yang pertama kita ambil 0.025. Kita penuhkan dalam ni. So nanti kita akan titrate. So titrate, pastikan solution tu dia bertukar color. Dia akan menjadi light pink. So kita akan ambil lah amount of solution berapa yang kita gunakan bila solution yang kita titrate ni start react, dia jadi light pink. So contohnya ini tadi kita dah buat untuk feed, nanti kita buat raffinate, kemudian kita buat extract menggunakan 0.025 mol. Kemudian nanti kita ulang proses yang sama menggunakan NaO 0.1 mol pula. Kita buat titration. Jadi itu untuk titration. Okey.